Lepas cuci pinggan, cuci baju, terus kulit rasa gatal-gatal, rasa pedih, rasa terik. Sampai naik biji-biji merah. Dah lepas tu nak makan pun susah, nak buat kerja pun susah, tidur pun susah. Habis tu takkan tak payah basuh baju, tak payah basuh pinggan. Siapa yang ada masalah kulit kering dan kulit sensitif macam ni, cara nak solve dia mudah je. Kena pastikan kulit kekal lembap dan hydrate. Saya suggest untuk menggunakan herbal cream daripada Jollycare. So Jollycare ni dia ada 15 herbal terpilih beserta bahan-bahan lain, bantu sokong kita punya skin barrier, bantu kembalikan kelembapan kulit dan maintain kelembapan kulit. Bila kelembapan kulit maintain, rasa gatal, rasa pedih terik tu boleh dikurangkan dan boleh dikawal. Dan yang paling best, dia ada rasa sensasi sejuk. Semasa tengah gatal-gatal tu, sapu memang lega, memang rasa best. Dah 400,000 unit terjual, stok memang laju sebab kalau diorang restock memang kena tunggu 4 bulan. Siapa yang frust kulit kering asyik gatal macam ni sampai ganggu kehidupan seharian, grab dekat beg kuning sekarang.